Mak? Amir minum, Mak. Ish, semaklah Mak ni. Mak, jangan tinggalkan Amir, Mak. Amir, Amir nak ke mana? Lepas? Alamak, dah tahu buat apa nak tanya lagi? 2 tahun, Mir. 2 tahun Amir tak ada kerja. Carilah kerja nak. Mak, kau diam dah. Serabutlah kepala otak aku ni. Apa? Mak ni kawan kamu ke? Itu pun kena duit arah abang. Kalau tak ada mak pun, Amir boleh hidup lah. Amir sedar tak apa Amir cakap ni? Serabutlah mak. Jabi. Hei. Lama dah ada sini? Lama tu. Ya. Weh korang, bila Aris tu? Aku serabut dah kepala sekarang. Takat motor capuk kau. Kau kasih bapak kau pakai je lah. Bapak kau lah guna. Kau tunggu aku upgrade motor tu. Kita race weh. Kau sembang kari dari dulu lagi motor kau kata kau nak upgrade. Bila je nak upgrade? Sembang jadi bersih buruk dah motor kau. Kau bolehlah sembang. Mak bapak kau cikgu. Dia kira tak kaya. Kalau motor kau mati tepi jalan, ingat ada orang nak tolong kau ke? Dia tak guna dia kau cakap macam tu. Apa pula? Kau boleh cakap mak ayah kau cikgu. Mesti aku cakap macam tu. Elok sikit bapak aku bukan cikgu tau. Bapak aku tentera. Ya. Weh Amir. Amir. Mak kau sakit Amir. Kau biar betul Rashid. Ya betul ni. Tadi mak aku elok je Rashid. Kau dari pagi tadi sampai asal ni, kau mana tahu apa-apa. Kau jangan main-main dengan aku dah Rashid. Kau yang aku tipu ke? Baik kau balik rumah sekarang. Mak! Jangan jadi kami, Mak! Mak! Amir. Weh Amir, kau okey tak ni? Kau nak apa datang? Alah, aku tengok kau ni, aku nak tolong. Kau ada apa? Aku boleh tolong kau ni. Tak, kau ni siapa? Kau jiran je lah. Tak payah sibuk. Kau ni dah 2 minggu tau kau terperuk macam ni. Nasib baik mak aku suruh aku bawa bekalan untuk kau. Tak, kau nak apa sebenarnya? Bising tu kau ni. Amir, kau tolonglah, bangun. Kau tengok sekeliling kau ni. Arwah mak kau ni suka sangat ke tengok kau jadi macam ni, Amir, tolonglah berubah. Kau bukan budak-budak lagi. Musibah teruk macam mana pun, kau boleh bangkit, Amir. Kau kena sedar. Tolonglah. Please. Amir, tolong. Sedarlah diri. Okay?
Mak mesti bangga dengan Amir kan? Betul tak Mak? Mak, dengar tak ni? Penatlah asyik bawa-bawa pekak. Mak, takkan Mak nak duduk sana lama? Penat tau Amir bawa balik. Sana bukan ada apa pun Mak. Gelap je manjang. Amir ni Mak. Lagipun duduk rumah selesa je Mak. Tengok ni Mak. Tak sampai seminggu Amir dah dapat 1,000. Siapa kata Amir tak boleh hidup tanpa Mak? Alah Mak ni, diam je. Ke Mak nak dengar lagu kesukaan Mak? Kau diam tak? Kau tengok apa? Kau sungguh cantik rupawan tak jemu